Antara yang positif kepada attacking Liverpool beberapa minggu kebelakangan ni datang daripada apa yang dibawa oleh Jeremy Frimpong lah. Aku rasakan a string of run out yang konsisten di atas padang bagi kita gambaran jelas lah apa yang dia mampu bawa. Gol Frimpong tu sebenarnya aku rasa wujud daripada posisi Chiesa dan juga Frimpong lah. Posisi Frimpong memang dekat atas kertas sebagai right back saja, tapi dia ni dah masuk ke zon tengah. Dia kira basically berkampung di final third Barnsley. Chiesa kita nampak yang dia bergerak ke dalam untuk buka laluan di sebelah kanan tu. Kemudiannya left centre back tertarik untuk cari ikut Chiesa, sekaligus membuatkan Frimpong ada ruang untuk bergerak ke dalam. Chiesa ni bertindak macam entice lah. Dia ni umpan untuk tarik pertahanan supaya ikut dah. Frimpong pun dapat peluang untuk masuk daripada tepi straight ke dalam kotak penalti, dan kita boleh nampak lah yang opponent memang berpecah belah lah sama ada untuk tracking Frimpong ataupun Chiesa. Dan faktor terbesarnya disebabkan Frimpong ni berkaki kanan. Kebiasaannya lawan akan expect yang dia akan bermain di garisan touchline saja. Orang kata one trick pony, seperti mana apa yang kita tengok Antonio Valencia dululah. Tapi bila turns out Frimpong attempt 1v1, potong pula ke dalam on his weak foot, dia paksa defender sama ada ikut dia atau kekal di kedudukan mereka. Sebab tu aku rasa sangat-sangat refreshing bila dapat tengok dia mampu untuk sepak squad tu gunakan kaki kiri dia. That element of unpredictability membuatkan pergerakan ni aku rasa jadi bahaya lah. Kalau tengok tu, aku juga rasakan yang body orientation masa dia shoot tu pun sangat kena. Apabila dia cut inside masuk ke dalam, dia tak cakap banyak, dia terima bola, step up, kemudiannya dia rembat, dan membuatkan aku rasa tak ada extra touches yang mampu untuk mematikan momentum Frimpong ni.